dari Sekolah Kebangsaan Gombang. Hari ini kami ingin membentangkan satu projek inovasi kami, iaitu pengesan banjir tinta yang diberikan nama Flood Eye. Banjir sering berlaku dan boleh membahayakan nyawa serta harta benda. Sekolah kami berdekatan dengan sungai. Masalahnya ramai penduduk di sekitar sekolah kami tidak dapat menyedari banjir telah naik, terutamanya pada waktu malam. Ini disebabkan sungai kami bersambung dengan kawasan lain. Apabila hujan lebat turun di kawasan lain, risiko banjir untuk berlaku tanpa disedari amatlah tinggi. Jadi, kami telah mencipta pengesan banjir tinta yang diberikan nama Flood Eye. Alat ini boleh mengesan paras air dan memberi amaran awan. Apabila air naik, alat ini akan berbunyi dan memberi isyarat. Alat ini menggunakan sensor ultrasonik. Apabila paras air meningkat, alat ini akan memberikan amaran. Sekiranya paras air selamat, LED di mikrobik akan menunjukkan emoji senyum. Jika paras air amaran, LED di mikrobik akan menunjukkan emoji sedih dan buzzer akan berbunyi. Apabila paras air meningkat menjadi bahaya, LED di mikrobik akan menunjukkan tanda pakar dan buzzer bertukar kepada bunyi yang lebih panjang. Penghalang juga akan naik. Ini dapat memberi lebih masa kepada penduduk untuk bersedia. Antara kelebihan alat ini, pertama, murah, kedua, mudah digunakan, dan ketiga, mudah dibawa. Ia juga sesuai digunakan di rumah atau di kawasan rendah. Kesimpulannya, inovasi ini dapat membantu mengurangkan risiko bahaya banjir di kawasan kami. Kami berharap alat ini dapat digunakan oleh masyarakat. Sekian, terima kasih.